Site yang pertama kita di utara pada hari ini adalah kita berada di Masjid Al-Hidayah RPT Pengkalan Peguh Ipoh Perak. So kita buat dekor apa? Kita buat dekor divider penghadang ruang lelaki dan perempuan. Divider dia sangat just nice sahaja. So nak tunggu apa lagi? Jomlah kita masuk dan tengok, okey? Bagus ke ataupun tak untuk kita tukar daripada langsir yang jadi penghadang ruang solat lelaki dan juga wanita kepada divider? Jom kita tanya Ustazah dan juga Ajah. Ustazah, betul ke Ustazah? Betul sangatlah tu. Guna divider sangat selesa, nampak cantik, sesuai lah untuk muslimah. Saya serulah semua masjid tukarlah daripada langsir kepada divider ni. Tak pakai dah. Itu zaman dulu-dulu. Sekarang zaman baru.